Tapi macam zaman sekarang ni dah moden, dah maju, orang semua dah tahu mercury ni tak bagus kan. Still banyak ke mercury kat pasaran? Banyak. Still Mercury, hydroquinone, benda-benda yang kata orang racun berjadual, tapi mercury lah paling bahaya. Still lagi sebab orang nak efek cantik tu. Susah. So mercury tu buat dia nampak cantik. Ya, Sementara nampak kulit dia tu berkilat, cantik, glass skin, tak ada pori. Tapi sepatutnya memang macam red flag lah, tak sepatutnya kulit manusia macam tu kan. Sebenarnya ramai juga baru ni ada seorang lah dia tanya dekat dalam live saya, doktor, apa definisi glass skin bagi doktor? Kalau tanya saya, glass skin tak ada. Tak wujud glass skin. Glass skin ni dia tak ada pori, dia tak ada pores langsung. Kulit kita memang ada pori. Untuk keluarkan minyak, sebum, untuk dia bernafas, Kalau tak nanti macam mana kulit kita nak sihat. So bila cuma pori ni kita boleh minimizekan, kecilkan, nak tutup tak boleh. Susah. Sebab tu kalau tanya saya sekarang ni texture skin normal. So janganlah insecure. Katakan nampak ada macam tiny bump sikit ke paruh, it's normal. Ada dot-dot ke normal. Sangat normal benda tu. Itu tanda kulit kita sihat.